Siapa minat dengan kokotin, tuan-tuan boleh dapatkan kokotin dekat shop di bio dalam TikTok saya. Boleh pergi kat situ. Pergi kat bio tengok kokotin. Kokotin apa kelebihan dia? Dia ratah saja pun sedap, tuan-tuan. Ratah saja pun sedap. Dan dia ada ekstrak buah tin yang sangat sedap, bagus untuk masalah cembelit. Kalau tuan-tuan ada masalah cembelit, kalau anak tuan-tuan ada masalah cembelit, ayah, ibu, mertua kita ada masalah cembelit, biasanya orang-orang yang telah terbaring, susah nak bangun, dia ada masalah cembelit ni, tuan-tuan boleh beli insya-Allah. Senja, kopi ada tak? Ada. Kita ada kopi juga. White coffee. Semua ada insya-Allah. White coffee by Piuside. Kalau tuan-tuan tak pernah rasa white coffee saya, orang kata rugi sangatlah nak. Sebab kalau tuan boleh tengok produk-produk dekat luar sana yang berjenama hebat. Nama Panda, Konda, Sonda ataupun nama yang dewa depa tu. Tuan-tuan boleh cuba try kita punya white coffee kita ni dan cuba rasa sendiri kenikmatan dan kesedapan dia. Kalau minum panas-panas, insya-Allah minum panas-panas, badan kita jadi segar. Ni kalau orang nak drive jauh, boleh try minum white coffee kita. Jadi kita ada combo tu kak, tuan-tuan. Tuan-tuan beli combo lah, jimat RM3. Beli combo. Beli satu-satu ni harga RM25 sekilo, yang ni harga RM28. Tapi kalau beli dua, harga RM50, ada combo dia insya-Allah. Tuan berminat untuk dapatkan dua-dua ni, ada. Kita juga ada susu kambing. Sikit saya masa pada tuan-tuan. Susu kambing. Susu kambing ni tidak ada gula tambahan. Susu kambing harganya RM29, namanya Haliftin, sesuai umur setahun dan ke atas. Kita juga ada Bijirin Bitin. Ini Bijirin, minuman macam Nechetum tu. Boleh cuba try. Bijirin Bitin sangat sedap untuk diminum dan dimakan seisi keluarga insya-Allah. Dalam ni ada macam-macam. Kita ada badam, kita ada ekstrak kurma, oat, badam, kismis, delima, habatus sauda, buah tin, serbuk madu, vitamin C, za'faran, serba sedia ada. Jadi kat mana nak dapatkan tuan-tuan? Tuan-tuan boleh pergi dekat kita punya shop dekat bio.